Sorry, Assalamualaikum. Sorry tak, Aunty Fin baru nampak you punya soalan kat WhatsApp. Tak pegang phone tadi, ada hal kat sekolah Mus'ab. Alright, so soalan you bagi tadi tu ialah tengok. Soalan dia ialah soalan D 0.12332. Okay, base dia base of 0.2. Alright, so maksud soalan ni apa? Maksud soalan ni ialah dia nak cakap tuliskan soalan dia bagi macam ni, tapi maksud dia nak bagi tahu tuliskan 0.012332 ni dalam bentuk kuasa ataupun indeks okey, dengan asas 0.2. Tu soalan dia sebenarnya. Instead of dia buat tulis panjang lebar macam ni, dia bagikan equation macam ni saja. Macam tu. Alright, so dia nak bagi tahu juga dalam bentuk yang kita senang nak faham. Dia nak cakap 0.032 ni sama dengan 0.2 apa. Macam tu lah dia nak tanya kuasa apa. Macam tu. Alright, so first step yang kita nak buat, nak jawab soalan ni, step pertama. Okay, step pertama dia ialah kita kena faham dulu. Okay, kita kena faham dulu 0.2 tu apa. Ya Allah, hudung ni tulisan Aunty Fin kau. Tu apa. Okay, kena faham dulu 0.2 tu apa. So 0.2 ni sama dengan 2/10, iaitu 1/5. Tu dia. So 0.2 ni sebenarnya ialah 1/5. Okay, so kita dapat 1/5. Okay, macam ni kita nak dapat, macam mana kita boleh dapat dia 2/10 tu. Ni soalan ni basic I just want to check lah. Kalau kata you ada problem nak tahu macam mana dia dapat 2/10 ni, kenapa I kata 0.2 tadi ni yang ke atas ni kan. Yang ni 0.2 ni sebab dia kata base 0.2, betul tak? Soalan dia 0.2, betul tak? Okay, macam mana I boleh tahu dia ialah 2/10? Ni basic ni basic. Dia tengok pada titik perpuluhan tu. Key dia ialah titik perpuluhan tu. Okay, dalam kes ni dia 0.2. Dia ada satu tempat titik perpuluhan. Kalau 0.3 satu tempat titik perpuluhan, 0.4 satu tempat titik perpuluhan. So dia ialah, maksud dia ialah 2/10, yang ini 3/10, yang ini 4/10. Okay, dia ada satu titik perpuluhan, maksud dia 10. Kalau dia 0.02, dia ada dua titik perpuluhan. So dia ialah berapa? 2/100. Ada dua kosong, dua tempat kosong kat situ. 0.03, maksud dia ada 3 tempat kosong situ. 3 ni ada 3 kan? 1, 2, 3, betul tak? So dia ada 3 kosong kat sini. 3/1000 and so on lah. And so on. Katakan kat sini 0.0002. So maksudnya dia ialah 2/1. Ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4 kan? 4 kan kosong tu 1. Macam tu. Alright, so jelas So macam nak dapat yang ni is actually bergantung pada berapa titik perpuluhan dia. So kita dapat dia 2/10. Kenapa dia 2/10? Sebab pengangka dia kat sini 2. So sebab tu kat sini pun 2. Alright, okay. So sekarang ini jelas So kita nak beralih dengan step kedua pula. Okay, sebelum kita beralih ke step kedua, Aunty Fin lupa nak double check. Yang ni faham tak? Macam mana dapat 1/5 ni? Yang ni lah kita kecilkan 2 darab 1, 2 darab 5. So that's why kita dapat 1/5. Okay, ni kita kecilkan, bahagi tu kita kecilkan.
Okey, so kita nak pergi kepada step yang seterusnya, step kedua. Step yang kedua ni kita balik pada dia punya nombor tadi tu, yang ni. Nombor yang dia bagi tu 0.0032 tu kan. Kita pergi kat situ dulu, okey. So nombor dia adalah 0.12332. So yang ni sebenarnya ialah apa? Kalau kita tukarkan dia kepada pecahan, kira lah dia ada berapa titik perpuluhan kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. So titik perpuluhan dia ialah 5. So kosong ada 5 kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so letak 1 kat depan ni. So 100,000. Kat atas ni ialah 32. So 32 per 100,000 sama dengan berapa? Sama dengan 2 kuasa 5 per 10 kuasa 5. Macam mana kita nak dapat? Macam mana pula 32 ni jadi 2 kuasa 5, 100,000 ni jadi 10 kuasa 5. Macam mana kita boleh dapatkan dia macam tu? Okay, cara dia ialah cara dia ialah macam ni tau. Kita nak ingatkan dia, kita nak senang ni, nak bagi faham basic kan. Nanti Fin ajar pada basic sebab I do not know Laila dekat mana. So I ajar terus daripada mula lah. So 2 kuasa 1 ialah 2. 2 kuasa 2 sama dengan 2 darab 2 sama dengan 4. Kalau 2 kuasa 3 sama dengan 2 darab 2 darab 2. Okey, sama dengan 8. 2 kuasa 4 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2. Sama dengan 4 kan. Okey, sama dengan 16. Okey, lepas tu 2 kuasa 5 pula sama dengan 2 darab 5 kali. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 sama dengan 32. Sebab itulah kita tahu bahawa 32 ni tadi ialah 2 kuasa 5. So kita dapat macam tu. Okay, itu salah satu cara lah. So nanti kalau kata nanti kan dah kita biasa buat matematik, kita akan, kalau nanti Laila dah biasa kan, you akan nampak bahawa kalau katakanlah daripada sama macam ni 2 kuasa 1, kalau kita jadikan dia dalam perpuluhan pun 0.2 kuasa 1. Sebab soalan ni dia ialah 0.2 kan. Kalau 0.2 kuasa 1 dia sama juga macam ni. Okay, so dia sama dengan 0.2. Kalau dia 2 kuasa 1 dia ialah 2 kan. Kalau 0.2 dia ialah 0.2. Kalau 0.2 kuasa 2 dia ialah berapa? 0.04. Okey. Sama benda sama nampak tak? Cuma kita tambahkan kosong kat depan tu. Perpuluhan je kita tambahkan. Okey, kalau dia 0.2 kuasa 3 pula dia ialah 0.008. Okey, so kuasa tu menunjukkan dia punya tempat perpuluhan tu lah. Nombor dia tu ialah sama. Ni kalau nak cepat nak dapat jawapan Kalau dia ialah 0.24, so dia ialah 0.1216. 4 nampak. 4 ni menunjukkan titik perpuluhan dia berapa kat bawah ni. Alright. Kalau dia 0.2 kuasa 5, ni jawapan kita tadi tu lah. Kan yang ni kan. So dia ialah 0.12345. Sebab dia ada 5 kan. So dia ada 5 titik perpuluhan kat belakang dan jawapan dia ialah 32. Nampak tak? So dekat sini kita dah tahu dah jawapan dia ialah yang ni lah. Sebenarnya kan dah jawab dah soalan dia. Tapi of course mungkin korang jawapan ni mungkin nak kena tunjuk jalan kerja lah, supaya kita faham. Dan kita pun kena faham lah. Bukan sekadar berdasarkan jadual. Selalu kalau cikgu ajar dia akan tunjuk jadual macam ni, hafal je, hafal. Nanti Fin tak bukan nanti Fin lah, kita kena bagi faham juga. Okay, so kita dah start dengan step kedua ni. Kita tahu bahawa kalau 0.00032 ni ialah
32 bahagi dengan 100,000 lah. Ini nombor titik perpuluhan ni, kosong dia ada 5, lepas tu 1 kat depan tu. So kita akan dapat dia ialah 2/5, yang ni ialah 2/5, bawah ni ialah 10/5 daripada sini yang kita dapat ni. Ya, okey, macam mana 10/5 ni tak tunjuk lagi. 2/5 tu kita dah dapat lah, iaitu kat sini tadi kan, kat sini dengan dekat sini. Okey, kita dah dapat dah. Okey. Yang 10/5 tu, yang ni sebenarnya dah jawapan dia. Ni dah jawapan dia dah sebenarnya. Saja je nanti pin tunjuk. Okey. Kalau yang 10/5 pula tadi tu, kita buat dekat dalam step yang ketiga. Step ketiga. Betul lah, ketiga 10 tu pula. Okey, macam mana kita nak dapat dia? Antifin cakap tadi dia apa? 10/5 ni kan? 10/5 ni kan? Okey, macam mana kita dapat dia? So 10/5 tu ialah kita buat apa sebenarnya? Kita tukarkan 10 kepada 2/5. Okey, jadi kan? Jadi 10 kuasa 5 sama dengan 2/5 kuasa 5, ataupun sama dengan 2 kuasa 5 darab 5 kuasa 5. Sama, maksud dia sama. Alright, so kita tukarkan dia kepada bentuk pecahan terus. Kita ambil yang ni lah. Okay, kita ambil 2 kuasa 5, 5 kuasa 5 untuk yang ni. Right, dia sama lah, dia benda sama. Either you ambil ni ataupun you ambil ni. Tapi kalau you ambil ni, sama juga, you kena tukar kepada yang ini juga. Right, so kita terus dia tulis dekat dalam bahagian penyebut tu. Sekejap dekat dalam penyebut tu kita terus buat garis pecahan tu. Dekat atas ni kita tulis 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 ni apa? 2 kuasa 5 ni tadi itulah, yang ni, yang 0.00 yang ni. Yang ni yang atas ni. Okay, so kat atas ni kita tulis, ya Allah, 2 kuasa 5. Kat bawah ni ialah berapa? Iaitu yang ni yang kita dapat ni. Okay, 2 kuasa 5 darab 5 kuasa 5. So kita akan sampai ke sini. Jadi kita akan potong 2 kuasa 5 tu. Kita kena potong, kita kecilkan lah. Kita kecilkan 2 kuasa 5 tu. Maka kita potongkan 2 kuasa 5 darab dengan 2 kuasa 5, kita dapat 1. Betul? So jawapan dekat sini ialah 1/5 kuasa 5. Okay, so 1 dengan 5 kuasa 5 ni maksudnya macam mana? Maksud dia ialah, kalau 1 bahagi 5 berapa? 1 bahagi 5 ialah 0. Yang ni ni 1 bahagi dengan 5 ni 0.2. 0.2 ialah 1 bahagi 5. Betul tak? Yang ni lah 1 bahagi 5, 0.2. Okay, so kita tahu 1/5 kuasa 5 sama dengan 0.2 kuasa 5. Sebab bila kita bahagikan yang ni, kita dapat 0.2, tapi 5 ni tetap ada kan. Jadi kita buat dalam bentuk bracket kat sini dan kuasa 5 kat luar. So jawapan dia berapa? Jawapan akhir dia sepatutnya ialah kat sini, nanti Fim buat kat sini. So jawapan akhir dia ialah 0.0032 sama dengan 0.2 kuasa 5. Inilah jawapan dia. Okay, thank you.